Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dihormati lagi dikasihi Ustaz Irwan, yang diraikan dan dihormati para pendengar Radio Aikim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, dengan hidayah dan taufiknya, dapat kita lagi berada dalam majlis ilmu. Marilah kita terus-terusan bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya dengan mengingati pemberi nikmat, iaitu kita syukur atas nikmat dengan kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kerana sesungguhnya ingat pada Allah ini umpama oksigen pada hati kita. Jika kita tidak ingat Allah, maka hati kita akan mati. Dan apabila hati kita mati ataupun hati kita sekurang-kurangnya sakit, maka kehidupan yang penuh cabaran ini tidak akan dapat kita hadapi dengan sebaik-baiknya. Sebab itu marilah kita sentiasa mengekalkan istighfar dan selawat kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah dengan istighfar dan juga selawat ini kita akan dapat kekuatan dalam menghadapi kehidupan yang serba mencabar. Pada pagi ini saya ingin berkongsi dengan saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan para pendengar semua tentang takbur. Walaupun tajuk tentang takbur ni ataupun ego atau sombong ini memang sering diperkatakan, tetapi tidak mengapalah kita mengulang-ulangkan, kerana walaupun kita sering mendengar kuliah-kuliah tentang takbur, pengajian-pengajian tentang takbur, tetapi nampaknya hati kita masih keras lagi, masih bersarang, masih lagi berkubu rasa takbur tu di dalam hati kita. Sesungguhnya dalam Al-Quran kita lihat cerita-cerita tentang orang takbur ni terlalu banyak, Ustaz Irwan, kadang-kadang melebihi nama-nama orang yang takbur ni disebut oleh Allah berbanding dengan nama-nama Nabi dan para Rasul. Kita lihat nama Fir'aun, Namrud, Qarun, Abu Lahab diulang-ulang di dalam Al-Quran, di tempat-tempat di dalam 114 surah Al-Quran itu. Jadi kalau kita lihat ini bermakna takbur itu penting. Ini memperlihatkan kepada kita ikon takbur yang mana saya sebutkan nama tadi, ikon takbur, iaitu Fir'aun, Namrud, Qarun dan Abu Lahab itu sangat penting kita mengambil ibrah daripadanya, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan suatu yang bersifat pinggiran dan picisan di dalam kitabnya yang begitu mulia dan suci. Artinya kita nak lihat bagaimana orang yang takbur dengan kuasanya, dengan hartanya, dengan rupanya, dengan pengikutnya dan juga dengan ilmunya. Subhanallah, apakah pengajaran apabila Allah Subhanahu wa taala meletakkan ataupun menyebut berulang kali tentang takbur dan ikon-ikon takbur ni dalam Al-Quran? Satu saja ujung dia, yang takbur pasti lebur. Bila kita kata lebur tu, dia berkaitan dengan kepanasan, berkaitan dengan api. Jadi orang yang takbur akhirnya akan menghuni api neraka di hari akhirat kelak, dan orang takbur pun akan kepanasan dengan tidak tenang jiwanya, kekacauan pada hatinya dan sebagainya. Jadi ada dua neraka rupanya untuk orang takbur ni. Satu neraka di akhirat, hari akhirat yang kekal abadi. Satu lagi neraka dalam bentuk kekacauan, kegalauan jiwa dalam menghadapi kehidupan di dunia. Subhanallah, kita lihat sekarang ni menolak hukum hakam daripada Allah Taala, itu petanda takbur. Menolak hukum hakam, apa yang diperintahkan oleh Allah, kerana merasakan fikiran, akal dan ideologi yang mereka fikirkan dengan akal yang juga diberi oleh Allah itu lebih baik daripada apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu takbur manusia ni, yang Allah berikan manual kehidupan, yang ini halal, yang ini haram, ini patut ditegakkan, ini jangan. Ini pencipta alam telah membuat peraturan untuk alam dan kehidupan. Tetapi orang manusia yang takbur ini, dia menolak, merasakan fikirannya, akalnya lebih baik daripada apa yang ditentukan oleh Allah. Dan kita lihat akibat dia, Ustaz Irwan, bila kita langgar hukum Allah, contohnya dalam penutupan aurat, dalam kata mendekati zina. Kita lihat kehidupan kita sekarang ni begitu kacau dengan jenayah rogolnya, kita tengok dalam pergaulan bebas, zina dan sebagainya. Ini
merosakkan keturunan dan merosakkan ketenteraman dalam kehidupan kita, pelacuran dan sebagainya. Ini akibat kita menolak hukum Allah dalam menentukan pergaulan, batasan pergaulan antara lelaki dan wanita, dan juga dalam penuntutan aurat. Itu satu. Dan apabila kita langgar peraturan Allah dalam menguruskan ekonomi, misalnya kata, bila Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan riba, kita tega terus, degil terus memakan riba, akhirnya kita lihat ada penindasan antara orang kaya terhadap kemiskinan dan masyarakat tidak stabil. Akhirnya timbul hasad dengki di kalangan orang miskin terhadap orang kaya, dan penzaliman dan tidak adil daripada orang kaya kepada orang miskin, dan ini merosakkan struktur kestabilan dalam masyarakat. Akibatnya apa? Akibatnya menolak hukum Allah. Kenapa tolak hukum Allah? Kerana kita takabur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang menarik juga kalau kita lihat dalam kitab Ihya Ulumuddin ditulis oleh Imam Ghazali, ada juga orang-orang yang bukan saja takbur dengan hartanya, dengan rupanya, dengan pengikutnya yang ramai, dengan ilmunya yang banyak. Ada juga orang yang takbur dengan ibadahnya, Subhanallah. Ini ada orang takbur dengan rumah, ada takbur dengan kereta yang besar, takbur dengan anak pinak yang banyak, tetapi ada juga orang takbur dengan solat banyak rupanya, dengan zikrullah, dengan baca Quran. Subhanallah, kita lihat di sini, kalau kita takbur dengan amal ibadah kita, artinya kita tidak nampak hidayah dan taufik untuk kita beribadah tu datangnya daripada Allah. Tenaga, harta dan masa yang dengannya kita boleh beribadah tu hakikatnya bukan daripada kita, tetapi hakikatnya daripada Allah juga. Sebab itu diberitakan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq, menangis apabila dipuji oleh Allah tentang kelebihan amalnya. Kerana kata Sayyidina Abu Bakar apa? Hakikatnya Allah sedang memuji dirinya sendiri. Kerana apa? Apa saja yang kita boleh buat, ketaatan, kebaikan, apa saja, itu hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tentu ada sesuatu yang salah besar di dalam hati kita apabila kita takbur dengan amal ibadah kita. Subhanallah, mengapa takbur dilarang? Takbur dilarang kerana ia adalah hak mutlak dan hak eksklusif Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang terkenal, kita selalu baca hadis ni, mari kita masukkan ke dalam hati kita kali ini, kesombongan adalah selendang dan pakaianku. Siapa yang nak memakai selendang Allah, iaitu takbur ni, akan dihumban ke dalam neraka. Jadi takbur ini di dalam Islam, Ustaz Irwan, kalau kita dapat berkongsi dengan para pendengar semua, adalah ibu kepada sifat mazmumah, ibu kepada sifat-sifat yang buruk. Subhanallah, hari ini kalau kita sebut dalam ceramah-ceramah motivasi, dalam ceramah-ceramah tentang pembangunan diri, jarang disebut tentang takbur. Padahal takbur ini menghalang kita menjalankan peranan kita apa saja. Dia akan menggagalkan kita. Seorang suami yang takbur gagal memimpin rumah tangga. Seorang isteri yang takbur gagal menguruskan dan juga mendidik anak-anak. Seorang pemimpin yang takbur tidak akan dapat memimpin pengikut yang besar, kerana ia adalah ibu kepada sifat-sifat mazmumah. Takbur menyebabkan kita riak, kita ujub, kita sum'ah dengan amal. Takbur menyebabkan kita mudah marah. Takbur menyebabkan kita hasad dengki. Takbur menyebabkan kita merasakan segala nikmat itu kita yang punya, akhirnya kita bakhil ataupun kedekut dalam kehidupan kita. Ruan, mari kita berkongsi, kita pergi kepada cerita asal takbur ni. Cerita asal takbur ni keengganan iblis untuk sujud hormat kepada Nabi Adam. Dia bermula begitu. Kerana apa? Kerana iblis merasakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam, aku diciptakan daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Jadi waktu itu, dengar kalau kita dapat maksudnya kita relatekan dengan kehidupan kita, waktu itu iblis tidak dapat menilai perintah Allah, tetapi dia terbatas kepada melihat Nabi Adam. Sepatutnya dia tidak melihat Nabi Adam yang dicipta daripada tanah, tetapi dia melihat perintah daripada Allah yang lebih mulia daripada dia untuk mentaati supaya dia sujud hormat kepada Nabi Adam. Jadi di sinilah Ustaz Irwan, dalam kehidupan kita kadang-kadang kita terperangkap dengan ciri takbur yang telah telah dilakukan oleh iblis tadi. Ada 3. Pertama, dia merasa diri dia baik kerana dia dicipta daripada api. Yang kedua,
dia memandang rendah pada Nabi Adam, kerana Nabi Adam dicipta daripada tanah. Jadi sifat takbur yang pertama, merasa diri baik. Yang kedua, dia memandang hina orang lain. Dan yang ketiga, akibat daripada dua itu, dia menolak kebenaran. Menolak kebenaran apa? Al-haqqu min rabbika, daripada Tuhan. Perintah daripada Tuhan itu, walaupun dia seorang yang orang kata abid sebelumnya, tetapi dia menolak perintah daripada Allah. Kerana apa? Rasa diri baik dan juga memandang hina. Jadi ini takut. Jadi apabila kita ada takbur, kita menolak nasihat, kita menolak pandangan-pandangan yang benar, sampai kita menolak datang daripada Allah. Apabila kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Jadi tiga ciri takbur saya katakan tadi. Yang pertama, merasa diri lebih baik, memandang hina orang lain, dan juga menolak kebenaran. Itu akibat yang paling buruk sekali, menolak kebenaran. Okey, kalau iblis ini mentor dia ada protegi dia, ya. Jadi kita lihat Firaun, kita lihat Haman tadi, kafir Quraisy ataupun orang Yahudi yang dikata Zionis ini, mengapa mereka menindas bangsa Arab? Kenapa mereka memusuhi orang kata umat Islam di Asia Barat? Bila kata kita tengok, kenapa? Mereka merasakan diri mereka lebih baik dan memandang hina orang Arab, kerana mereka merasa mereka adalah God chosen people. Mereka adalah umat pilihan Tuhan. Ini takbur secara kelompok lah, takbur dengan bangsa. Begitu juga orang kafir Quraisy, mereka tidak boleh menerima kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana mereka rasa mereka lebih berkuasa, mereka lebih kaya berbanding anak yatim ini. Jadi iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat orang yang takbur, yang paling kita takut ialah kita boleh tertutup hati kita daripada menerima kebenaran. Baik, takbur ini berbeza dengan keyakinan diri. Ya, kadang-kadang orang tanya keyakinan diri, kita nak yakin diri kita, kita rasa feel good dengan diri kita. Yang ini penting untuk kita berusaha dalam kehidupan ini. Kalau kita rasa diri kita lemah, rasa diri kita tak, kita tidak akan berjaya dalam hidup. Jadi apa bezanya takbur dengan orang yang punya keyakinan diri ataupun self esteem yang tinggi? Subhanallah, dalam Islam kita digalakkan ada izzah dan marwah. Izzah dan marwah ini yang dikatakan di dalam Quran, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, ini disebut dalam surah Al-Imran ayat 139, ya. Jangan kamu berasa hina dan jangan kamu berasa sedih, ya. Kemudian kamulah orang yang tinggi jika kamu beriman. Kita orang yang tinggi, a'laun, orang yang tinggi, orang yang ada kekuatan, orang yang ada kelebihan. Cuma ini berbeza dengan takbur. Takbur itu dia memandang dirinya tinggi dan memandang hina orang lain. Tetapi orang yang punya keyakinan yang tinggi hasil daripada iman. Iman ini dia merasakan diri dia kuat apabila dia sandarkan segalanya pada Allah. Jadi waktu itu Ustaz Irwan, orang yang mempunyai keyakinan diri yang tinggi boleh memandang orang lain tinggi juga. Dia berbeza dengan orang takbur. Dia rasa diri dia tinggi, dia memandang orang yang lemah. Tetapi orang yang harga diri yang tinggi ataupun keyakinan imannya daripada iman kepada Allah, dia memandang dirinya tinggi, dia hasil daripada ketinggian Allah Subhanahu Wa Taala yang dirasakan dalam hatinya, dan dia boleh memandang orang lain tinggi dan dia bukan menolak kebenaran. Dia boleh terima kebenaran walaupun daripada orang yang lebih rendah status sosialnya daripada dia, ya. Sebab itu terimalah kebenaran, kata Rasulullah, walaupun yang menyampaikan kamu orang yang kulit hitam dan rambutnya kerinting, maksudnya orang yang masa kata buruk rupalah ataupun ini rendah statusnya, tetapi kalau dia bawa kebenaran, orang yang ada keyakinan diri yang tinggi dia akan terima berbanding dengan orang yang takbur. Ya, insyaAllah kita istirahat sebentar, saya rasa, untuk kita tunggu respon daripada para pendengar. Nanti kita akan sebut tanda-tanda takbur dalam dunia contemporary. Kadang-kadang kita cerita yang jauh-jauh saja, kita tak dapat link ataupun kita tak dapat kaitkan dengan apa yang terjadi pada kehidupan kita sekarang. InsyaAllah kita akan lihat nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Dan sebagaimana kita janjikan untuk anda, boleh terus bersama-sama kami untuk hubungi talian 0362051500 sekarang ini. Di samping itu juga ke SMS 39111 dan di Facebook Ikenur FM. Kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terus setia bersama kami.
Wahai anak-anak Adam, pakailah pakaian kamu yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke masjid. Allah perintahkan kita tidak hanya sekadar memakai pakaian yang menutup aurat, tetapi memperbaguskan pakaian, apalagi ketika ke masjid. Pakaian yang terbaik adalah untuk tempat yang terbaik. Sebaik-baiknya ada pakaian yang sesuai, menunjukkan kebersediaan kita untuk mendirikan solat. Dapatkan pakaian solat khususnya telekung yang terbaik, berinovasi, selesa dan anggun di butik Siti Hadijah. Hubungi 013-210-2668 atau layari www.sitihadijah.com. Teruskan lagi rancangan Islam itu indah pada kali ini. Terus lagi seperti biasa bersama-sama kita Ustaz Baharul Mak Joy dengan tajuk kita pada kali ini yang takbur pasti lebur. Yang takbur pasti lebur kita bawakan bersama anda, dan kita ingin mendapatkan pandangan dan juga perkongsian persoalan yang anda ingin ajukan bersama bagi Ustaz. Boleh bersama-sama kami waktu ini di talian 03-620-51500 ataupun juga secara SMS ke 39111 dan tidak ketinggalan di Facebook IQ Nur FM. Dan kita nantikan pertanyaan daripada anda. Dan satu ni Ustaz daripada Facebook yang saya ambil bersama rakan pendengar kita Yasmin Khadijah, katanya minta pencerahan Ustaz mengenai keberkatan pada rezeki adalah apabila hati kita semakin ingin bersedekah bila rezeki kita bertambah. Bagaimana pula jika hati berkata cukuplah harta yang dikumpul? Jadi mungkin ada mungkin pencerahan daripada bagi Ustaz sendiri, pandangan Ustaz. Terima kasih Puan Yasmin dan juga yang sedang mendengar ini ya. Dengan perkongsian kita akan dapat menjelaskan lagi dan kita dapat yang sesuatu yang lebih tepat ya. Keberkatan dalam rezeki ini memang kita cari ya, sebab itu mari kita ubah mindset kita dan bila melihat rezeki jangan lihat pada kuantiti saja ya, tetapi mari kita lihat pada kualiti pada rezeki pada keberkatannya. Jadi keberkatan ini suatu yang tidak ketara tetapi dapat dirasa. Tidak ketara tapi dapat dirasa. Tapi kalau kita lihat gaji itu dalam bentuk kuantiti memang nampak ya, 3 kita nampak 6 angka ke 5 angka ke kan kita nampak, tetapi keberkatan ni tak nampak tapi dapat dirasa. Subhanallah, bila kita cakap tentang rezeki, kita pohon rezeki yang berkat ya. Kerana rezeki yang berkat sedikitnya cukup, banyaknya boleh memberi ya. Sedikitnya cukup ya. Entah Allah bagaimana caranya Allah mencukup, yang tu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib dalam Quran. Allah akan bagi rezeki mengikut jalan yang kita tak sangka-sangka. Ada sentiasa ada makhraja, ada jalan keluar kepada kesusahan kita. Ini sedikitnya cukup. Jadi kita jangan lihat dalam hidup kita hanya dengan pandangan mata saja, tapi mari kita lihat dengan pandangan mata hati. Ini yang dikatakan rezeki yang berkat, sikitnya cukup. Bila banyaknya pula boleh memberi kepada orang lain bukan saja kepada keluarga kita, kepada penting ibu bapa kita, juga kepada sanak saudara kita dan juga kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara kita. Hatta orang yang jauh daripada kita pun kita boleh beri. Itu tanda rezeki yang berkat. Banyaknya boleh memberi. Tetapi ditanyakan tadi, bagaimana ada orang mengatakan dengan qanaah ya, cukuplah sekadar ini. Dah cari-cari hari ini dah cukup, cukuplah dan sebagainya. Ini ada dua pandangan ya. Pandangan yang pertama betul lah, itulah dah cukup, qanaah, okey. Yang penting kaya hati ya, kaya hati ya. Bila kita kaya hati, yang sedikit tadi dah cukup dah bagi kita. Tetapi subhanallah, kalau kita berpandangan begitu saja, pandangan yang pertama tadi, Islam ni tidak akan kuat. Islam diperkuatkan oleh harta orang kaya ya, harta orang kaya. Artinya dalam kita mencari keberkatan rezeki, jangan hanya nak lihat yang sedikit tapi yang dikatakan cukup. Mari kita buru rezeki yang banyak tetapi boleh memberi. Sebab tu dibahaskan oleh para ulama dan sampai sekarang terjadi perbahasan, dan saya cenderung untuk mengatakan orang kaya yang bersyukur, iaitu orang syukur tu dengan memberi kekayaannya kepada orang lain, membantu orang lain, lebih baik daripada orang miskin yang sabar. Kerana orang miskin yang sabar hanya untuk dirinya, tetapi orang kaya yang syukur itu dapat menolong dan membantu orang lain. Dan kita lihat dalam sejarah pun antara 10 ahli syurga, kita dengar daripada kata-kata merabi kita lah, 6 daripadanya ialah orang kaya. Di samping dia kaya harta dan juga kaya hati. Jadi jangan merasa cukup. Bukan untuk diri kita, kalau diri kita dah cukup dah, tetapi jangan merasa cukup demi Islam ya. Jadi kita dapat 1 juta, nak 1 juta lagi, dapat 2 juta, nak lagi 3 juta. Untuk apa? Niatnya adalah untuk kita lebih banyak membantu orang lain
Jadi untuk diri kita cukup, tetapi untuk umat kita tidak rasa cukup. Kita nak memberi dan menguatkan lagi. Jadi Islam di akhir zaman ini perlu kepada pengukuhan daripada orang-orang kaya yang syukur. Jadi itulah saya katakan boleh kita kongsikan. Baik Ustaz, kita ada seorang pemanggil di talian, Ibrahim dari Kuala Terengganu. Waktu ini silakan di talian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya nak bertanya masalah takabur. Kiranya kita ada merasai takabur dalam diri kita. Macam mana kita nak mengelakkan daripada takabur tu berlaku pada diri kita? Dan kalau sekiranya kita ada rasa takabur, apa harus kita buat untuk mengelakkan takabur bermaharaja dalam diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, subhanallah. Apa yang dirasakan oleh Tuan Ibrahim, kita rasa juga. Ya, insya-Allah ini sama-sama dalam kita nak menuju jannah Allah ni. Ini yang katakan yang bertanya dengan yang ditanya tidaklah lebih baik, sama-sama je. Jadi kita lihat bagaimana takabur ni bila menyerang diri kita, kita rasa dah. Subhanallah, nak rasa diri takabur ni pun ni satu nikmat daripada Allah, satu rahmat daripada Allah. Setengah orang tak rasa diri dia takbur. Jadi bila dah aku rasa diri aku lebih baik, aku rasa aku memandang orang lain hina, ya Allah, hampir-hampir aku menolak kebenaran. Kita terasa. Ini yang dikatakan bisikan hati yang baik dalam diri kita, yang mengingatkan pada diri kita. Itu yang kata bisikan nurani atau hati kecil kita bersuara mengatakan melawan suara hati besar kita. Dia hati kecil dengan hati besar. Hati besar ni nak ego sajalah, itu diri kita. Tetapi hati kecil ni dia mengingatkan kita. Ini hasil daripada ilmu dan juga hasil daripada didikan. Kalau tak ada ilmu, tak ada didikan, takkan ada rasa ni. Jadi bila kita rasanya, yang pertama terus istighfar. Terus kita istighfar. Sebab tu istighfar ni, minta maaf saya katakan, jangan hanya di sejadah selepas solat. Waktu terasa, waktu itulah kita istighfar. Sama ada kita sedang bawa kereta ke, sedang kita bercakap, rasa kita waktu kita bercakap tu dah terluah kata kita ni lebih baik, terus istighfar. Waktu kita new entry ataupun kita bubuh entry baru dalam Facebook kita nak ingatkan orang, tetapi waktu itu terasa diri macam ada baik rasa kita, waktu tu istighfar. Jadi kita sentiasa mengekalkan istighfar yang lahir daripada hati kita. Dua, itu pertama. Yang kedua, kita mesti melawan anti benda tu. Contoh kalau kita contoh kita ini hasil didikan guru-guru lah yang kita tengok. Sebab tu kadang-kadang guru-guru ni dia tahu anak murid dia ada ciri-ciri takbur tadi, dia suruh buat kerja yang berlawanan. Kalau dia muncul selalu di atas stage ataupun di atas pesona dakwah dia di khalayak ramai, dia suruh cuci tandas. Dia suruh buat kerja-kerja yang berlawanan daripada ego tu. Jadi cuba sekali-sekali Ustaz Irwan, kita duduk dengan orang miskin. Kita duduk dengan orang yang orang kata layman biasalah. Kita minum di tempat-tempat orang kata di tepi-tepi pokok, dia kata gitu, supaya kita bergaul dengan orang miskin. Dan cuba kita pergi ke hospital, kita tengok orang sakit, ataupun kita pergi kepada orang-orang yang kurang bernasib baik dan sebagainya. Jadi sebab itu dia ada dua sekali kita tu. Untuk membantu orang miskin itu satu hal, tetapi untuk duduk dengan orang miskin itu satu hal lagi. Membantu orang miskin boleh dibuat orang, kerana kalau dia ada duit, dia ada wang. Tetapi untuk duduk orang miskin, kadang orang tak sanggup. Ini yang dibuat oleh Rasulullah. Rasulullah bukan saja membantu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan saja membantu orang miskin dan orang yang kekurangan, tetapi Rasulullah tega dan rela, suka duduk bersama-sama dengan orang miskin. Hatta kadang-kadang orang yang dengan kudis di sebelah Rasulullah, dengan keadaan yang kotor, Rasulullah masih duduk di sebelahnya. Yang ini dapat orang kata mendidik rasa takbur kita. InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi dengan pertanyaan berikutnya. Mungkin ada pandangan daripada akan dengar kita waktu ini bersama dengan Ila dari Ceras. Silakan. Saya Puan Ila daripada Ceras. Saya nak tanya Ustaz lah, bagaimana kita nak menegur seorang majikan yang selalu bercerita tentang pencapaian diri dia, pencapaian anak-anak dia, pencapaian kehidupan dia, dan macam kita nak tegur supaya dia
jangan benda tu macam lah pada diri dia, dan bagaimana kita nak tegur supaya dia menerima pendapat orang lain yang lebih rendah dari dia. Terima kasih. Ini memang satu cabaran sekarang ya. Bila kita berada di peringkat macam bukan rendah tu di sisi Allah, tidak, mungkin pangkat kita lebih rendah daripada orang di atas. Mungkin kedudukan kita sebagai anak, yang kita nak tegur tu ibu bapa kita. Kita sebagai adik, yang nak kita tegur tu abang-abang kita atau kakak-kakak kita. Ini memang satu cabaran Ustaz Irwan ya. Dan dia ada satu seni-seni yang tertentu juga ya. Tak sama orang atasan menegur bawahan, orang bawahan nak menegur atasan ya. Jadi yang pertama, bila kita lihat orang ego ni, saya nak bagi satu yang saya dapat dari hasil daripada pergaulan, pembacaan dan juga bersama-sama dengan para murabi, dia kata ego ni dia yang jadi bahayanya. Ego kita dia boleh sensitif kepada ego orang lain. Maksudnya bila seorang tu ego, dia boleh menimbulkan ego orang lain. Ini berjangkit ego tu. Jadi bila orang tu cerita tentang kejayaan dia, kita pun cerita juga. Sebab ego ni dia sangat sensitif. Keegoan kita selalunya mengguris dan menyentuh ego orang lain, menyebabkan ego tu timbul. Artinya macam virus lah. Ego ni daripada seorang dia boleh berjangkit pada orang. Jadi pertama, apabila kita lihat keadaan itu, jangan kita dijangkiti oleh virus ego ni. Jadi jangan kita pula bila dia dah cerita-cerita, kita pun cerita juga, kita buka. Jadi lawan. Jadi api sama api terbakar ya, marak menyala. Jadi pertama, bila orang cerita pasal ego, pasal apa yang dikatakan ini, dan belum tentu ya, ini kita belum tentu yang dia cakap tu, dia kata yang dikatakan dia ego. Mungkin dia bercakap tu, contoh ya, adalah untuk memberi rangsangan ataupun motivasi kepada kita. Dia kata, saya ada anak macam ni, saya ada pendapatan yang macam ni, saya dulu bermula daripada susah sampai sekarang dan sebagainya. Mungkin kerana dia tu bukan bercakap tentang keegoan dia, tetapi dia cakap supaya ada teladan yang sepatutnya kita ambil sebagai orang bawah. Mungkin jadi sebab tu kita kena sangka baik juga. Sangka baik, mungkin dia bercerita tentang. Sebab kadang-kadang dalam Quran kita lihat hendaklah kita bersedekah. Dalam Quran saya tak ingat ayatnya mana, tetapi saya ambil rangkumannya saja, mafhumnya saja. Hendaklah kita berderma ataupun mengeluarkan infak di jalan Allah secara terang-terang, sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Semua itu diberi ganjaran kepada Allah. Jadi yang sembunyi tadi dapat menjaga keikhlasan kita daripada sifat riak dan wujud. Yang terang-terangan tadi dapat menjadi teladan dan dorongan untuk orang lain mengikut. Jadi kita sangka baik yang dia cakap tu sebagai dorongan untuk kita. Okey, satu. Yang kedua, tetapi kalau dah over ataupun kita nampaklah ya terlampau sangat macam tu, pertama sebelum kita menegur, kita berdoa. Doa supaya dia disedarkan oleh Allah tentang sikap dia yang itu ya. Kemudian kita tak layanlah. Kita silent kata bantahan secara senyap lah kan. Jadi kita tak layan, diam saja gitu. Lama-lama dia tahulah. Gitu secara yang kita boleh buat lah. Tapi jangan sekali-kali menghadapi keegoan dengan keegoan. Jadi ini akan menyebabkan bertambah marak lagi ya. Jadi kita doa, dan kalau kita boleh kita adakan majlis pengajian yang mana kita jemput bos kita ke sebagainya, datang daripada ustaz ataupun guru-guru, kadang-kadang disedarkan melalui ilmu. Itu Ustaz Irwan penting. Sebab tu kadang-kadang isteri nak tegur suami, ego suami susah, tegur makin ego pula kan. Jadi mari kita sama-sama kita pergi pengajian. Dalam pengajian tu adalah ustaz akan cerita tentang sifat mazmumah ke apa, tersuluhlah dia begitu. Jadi itu cara dia ya. Ataupun bawa bahan bacaan, buku-buku ke majalah-majalah yang bercerita tentang ego. Sekarang mula-mula dia pandang-pandangnya, lepas tu dia baca dan sebagainya. Ini cara kita menegur orang atasan kita ya. Tetapi jangan dihadapi ego dengan ego. Tak boleh ya. InsyaAllah. Baik, kita teruskan lagi dengan rakan kita di Facebook. Bila Raji Hasan di sini Ustaz, katanya orang yang warak bila ternampak seseorang yang jahil, dia mengutuk atau mengata mati besok baru dia tahu nampak dia. Adakah dengan tak disedari dirinya pasti masuk syurga? Jadi mungkin ada komen dari Ustaz sendiri. Ya, subhanallah, ini satu peringatan buat kita lah. Kita kena buat baik, tapi jangan rasa diri kita baik. Kita buat baik kerana itu usaha kita untuk jadi baik, tapi jangan rasa diri kita dah baik. Jadi itu penting ya. Jadi ego ni ada setengah daripada kitab-kitab yang saya dengar dululah, saya baca dan saya mengaji ya. Dia kata jika kita rasa kematian kita lebih baik daripada Firaun pun ada ego.
Sebab kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Sebab tu di dalam Firaun dah confirm mati kafir, diceritakan di dalam Al-Quran, betul. Jadi kalau kita merasakan diri kematian kita ni lebih confirm lebih baik daripada Firaun, itu pun rasa ego. Sebab kita tak tahu pengakhiran kita macam mana. Sebab tu dianjurkan oleh doa yang diajarkan oleh Rasulullah yang kata kita minta pengakhiran kita dalam keadaan yang baik. Apa doanya Ustaz Irwan? Husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka, bukan ya, dia kata kita minta kita kematian yang baik dan dijauhkan daripada kematian yang buruk, pengakhiran yang buruk. Terlupa saya doanya begitu ya. Tetapi itulah yang kita minta. Jadi bila kita berdoa, artinya kita tidak confident, cuma kita berharap supaya kita dapat kematian yang baik. Jadi jangan merasakan orang lain tu, kalau bila kita kata kau mesti mati dalam kafir, itu satu keadaan macam mana Ustaz Irwan, yang kita katakan pertama, kita dah ambil hak Allah terhadap hambanya. Kerana yang menentukan Islam kafir ataupun kematian ni dalam keadaan kafir atau Islam adalah Allah. Jadi kalau kita kata orang tu kafir, artinya waktu itu kita telah mengambil hak Allah untuk menghukum hambanya. Jadi tak boleh, tak boleh kali kita kata begitu. Kalau kita kata orang tu warak dan melihat orang jahil, sebenarnya yang kata kita warak tu lebih jahil daripada yang dikatakan jahil tadi. Jadi ini kita ya, doanya Allahumma nahtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Itu doanya ya. Baik. Alhamdulillah. Jadi itu dia antara lain dapat kita kongsikan juga. Pastinya masih lagi terus bersama waktu ini. Jika ada lagi pertanyaan lain boleh terus bersama lagi, dan kita teruskan dengan pemanggil berikutnya, Nurul dari Negeri Sembilan di talian. Silakan. Okey, Assalamualaikum Ustaz, saya Nurul. Waalaikumsalam. Saya nak tanya pada Ustaz, apa pendapat Ustaz macam ketika kita nak keluar untuk berdakwah lah, maksudnya kita mempunyai tanggungjawab, kita ada kelulusan dan tauliah untuk mengajar agama contohnya, dan kita nak sampaikan kepada Korea kita yang kita rasa bermasalah lah, tapi bukan kita mengatakan kita ni baik, tapi kita nak masuk tu adakah sebagai berdakwah kita perlu menawarkan diri ataupun tunggu orang untuk panggil kita untuk menyampaikan dalam satu majlis ceramah ataupun sebagainya. Minta ulasan daripada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, terima kasih Nurul ya. Dakwah ini sunnah Rasulullah yang paling besar sekali ya, sunnah Rasulullah, kerja para rasul dan para anbiya. Dan kita lihat para rasul dan para anbiya tidak menunggu tawaran untuk berdakwah, tetapi mereka sendiri dengan rela hati, dengan tabah hati, hasil daripada perintah daripada Allah untuk menyampaikan. Jadi kita bagaimana apabila kita ada sedikit kelulusan, kita dah ada orang kata ilmu dan sebagainya, jadi kita kena keluar berdakwah, kita kena menyampaikan, kerana amanah daripada ilmu itu adalah untuk menyampaikan. Jadi kalau kita dapat ilmu tapi kita tak sampaikan, itu tidak amanah dengan ilmu. Jadi amanah ilmu adalah untuk kita amalkan dan kita sampaikan. Jadi untuk kita sampaikan, tak payah tunggu diajak. Ya, tak payah tunggu diajak. Pendakwah adalah orang yang mengajak, bukan orang yang ditawarkan atau orang yang diajak. Jadi kita lihat sekarang ni, minta maaf lah, kadang-kadang saya pun kadang-kadang rasa sedih juga ya, dalam keadaan ni. Orang yang telefon kita, Ustaz boleh tak ceramah di sini, ceramah di surau, ceramah di masjid. Kita yang dijemput untuk ceramah. Sepatutnya pendakwah ialah dia yang pergi menawarkan diri untuk berceramah. Jadi ini yang sepatutnya begitu kan. Tetapi tak apa ya, sama ada kita dijemput ataupun kita pergi, itu soal nombor dua. Tetapi yang penting kita cuba sampaikan apa yang kita tahu ya. Tadi bila kita cuma kita kena jaga hati kita. Jangan hati kita yang kata dalam dakwah ni, yang kata selalu ibda' binafsi, kita baiki diri kita dan serulah orang lain. Jangan kita merasakan diri kita lebih baik daripada orang yang kita seru. Itu adab pendakwah. Kita kena merasakan diri kita dan juga orang lain waktu menyampaikan, sama-sama nak memperbaiki diri. Bukan kita dah baik dan kita lebih suci dan kita nak menyucikan orang lain. Bukan begitu. Sebab itu kalau kita tengok dalam kalimah-kalimah hamdalah oleh ustaz-ustaz kita, para murabi kita, contohnya kata sebelum dia bercakap, bila Assalamualaikum, dia memuji Allah, lepas tu kata subhanakala ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu adalah kalimah-kalimah yang melambangkan kerendahan hati. Itu satu doa ya.
Rabbi shrahli sadri wa yassir amri. Artinya waktu itu kita minta pada Allah untuk dilembutkan pengucapan kita, dilunasa kita, dipermudahkan cara kita berdakwah untuk diterima oleh masyarakat. Jadi dalam kita menyeru pada orang lain, jangan rasa diri kita baik. Itu yang saya kata tadi, kita berdakwah itulah usaha baik, usaha yang baik, usaha kebaikan. Tetapi jangan kita buat usaha kebaikan merasa diri kita baik, tetapi itulah usaha kita untuk jadi baik. Itu selalu saya ingatkan para pendakwah perlu ada. Artinya kita macam tangan kanan dan tangan kiri dengan umat ni. Kita tangan kanan kotor, tangan kiri pun kotor. Tetapi kita interaksi yang harmoni, bertemu, kita berinteraksi dengan laluan air, akhirnya tangan kanan yang kotor pun bersih, tangan kiri yang kotor pun bersih. Itulah da'i dengan mad'unya, dengan sasarannya. Dia memperbaiki diri dan juga memperbaiki masyarakatnya sekaligus, insyaAllah. Masih lagi terus bersama untuk waktu ini dalam kita bawakan Islam itu Indah dengan bawakan tajuk yang takbur pasti lebur bersama dengan pemanggil berikutnya. Jeffrey dari Johor Bahru pula, silakan. Saya Jeffrey daripada Johor Bahru. Saya nak tanya Ustaz Farul, adakah saya ni takbur dalam cerita yang contohnya macam ni, ada orang tu dia cakap janganlah jujur sangat, jujur ni nanti kena tipu je, kan? Lepas tu saya rasa apa yang dia cakap tu dia takbur, dan saya balas dengan aku tak kira, aku tetap akan jujur juga, dan aku percaya jujur tu pun ada balasan, tak jujur pun ada balasan. Adakah saya pun takbur juga dalam cerita tu? Terima kasih. Okay. Terima kasih Cik Jeffrey. Inilah realiti yang berlaku dalam kehidupan kita. Sebab tu apa yang penting ialah bagaimana ilmu itu dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tadi Cik Jeffrey bagi tahu satu situasi. Ada orang yang seolah-olah jujur ni lurus bendul sangat, nanti akan ditipu. Tapi Cik Jeffrey mempertahankan kejujuran ni, kita kena terus jujur, kerana orang yang jujur pun dapat balasan, orang tak jujur pun akan dapat balasan. Subhanallah, apa yang disampaikan oleh Cik Jeffrey tadi, daripada JB tadi, ialah satu kebenaran. Menyampaikan kebenaran bukan satu ketakburan, menyampaikan kebenaran bukan satu ketakburan. Jadi kita kena, yang situasi yang pertama, kita kena menyampaikan kebenaran itu daripada ilmu kita. Kerana jujurlah kamu walaupun kamu terpaksa menerima akibat yang paling buruk. Itu jujur. Jujur ni tak ada tolerate. Jadi ini kita kena tanamkan dalam hati kita. Dan ini satu kebenaran, bukan satu ketakburan. Baik. Cuma di sana ada satu sudut lagi pandangan. Kalau jujur, kita kata jujur kita seorang Islam mesti disinergikan ataupun disepadukan dengan kebijaksanaan, supaya kita tidak ditipu dan tidak menipu. Jujur memang kita tidak menipu, tetapi tanpa kebijaksanaan kita akan ditipu. Jadi kejujuran perlu dirangkaikan ataupun disepadukan dengan kebijaksanaan. Baik, ada juga ketika Ustaz Irwan, ini menarik untuk dibincangkan. Kita kena lawan takbur dengan takbur. Tetapi takbur tu dengan takbur daripada kata kuasa Allah. Apa yang dibuat oleh Nabi Sulaiman AS terhadap Balqis. Balqis seorang raja perempuan yang ada kuasa, yang ini dalam ibrah yang kita belajar daripada dengan Ustaz Ri Abdul Rahman. Kita tengok bagaimana Balqis yang begitu besar kuasanya, Nabi Sulaiman lawan ketakburan dia dengan satu ketakburan. Ini yang dikatakan, tapi takbur tu dengan niat untuk menunjukkan kebesaran Allah, untuk menarik Balqis kepada Islam. Akhirnya singgasana Balqis itu boleh dipindahkan oleh sekelip mata saja. Kemudian dibuat satu lantai yang begitu jernih sehingga Balqis merasakan itu air, hingga dia angkat kainnya, dia rasakan itu. Jadi waktu itu Balqis terkesima ataupun terpukul kerana kehebatan Nabi Sulaiman jauh berganda-ganda daripada kehebatan dirinya. Dan kehebatan Nabi Sulaiman buat tu untuk Balqis merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tak ada masalah. Jadi balik kepada Cik Jeffrey tadi, dia menyatakan kebenaran bukan kerana dirinya benar, tetapi kebenaran tu al-haqqu min rabbika, daripada Tuhan. Jadi itu penting. Jadi menyatakan kebenaran
bukan satu ketakburan. Dan kadang-kadang kebenaran itu boleh memukul ketakburan orang lain. Itu yang dikata takbur boleh kata membinasakan takbur orang lain, ya, dengan syarat ketakburan itu kita sandarkan kepada Allah, bukan pada diri kita sendiri, seperti mana Nabi Sulaiman alaihissalam. InsyaAllah, alhamdulillah, cantik sekali dalam pertemuan kita pada kali ini. Baik Ustaz, kita dah pun sampai ke penghujung dan kita membawakan tajuk yang takbur pasti lebur. Terima kasih pada para pemanggil juga yang telah pun menghantarkan pertanyaan melalui Facebook dan juga SMS. Tidak dapat kita bersama di penghujung ni, walaupun mungkin sebagai penutup ada antara lain antipati yang boleh kita salurkan lagi Ustaz, kita kongsikan, dan sebagai penutup juga untuk mengakhiri tajuk kita. Silakan. InsyaAllah, astagfirullahalazim, mudah-mudahan kita dapat leburkan takbur kita supaya kita tidak lebur olehnya, ya. Mari kita leburkan takbur kita supaya kita tidak lebur olehnya. Maksudnya kita bermujahadah sungguh-sungguh untuk mengatasi ketakburan kita. Dan sentiasa kita dalam hidup kita ini sentiasa memandang diri kita dengan pandangan yang hina di sisi Allah, ya. Jangan rasa kita rasa mulia di sisi Allah, tapi rasa hina, mengekalkan rasa-rasa kehambaan kita, ya, yang mana apabila kita berbuat kebaikan kita rasa ini hidayah dan taufik daripada Allah, bukan dari kita. Tetapi kalau kita melakukan kejahatan, adabnya kita rasa ini daripada kejahatan hawa nafsu kita. Subhanallah, apabila kita meleburkan takbur kita, kita pergi kepada insan yang tawaduk. Jadi insan yang tawaduk akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita akan berbincang lagi tentang takbur ni pada bahagian kedua akan datang, iaitu apakah tanda-tanda takbur dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah dan taufiknya berterusan pada kita senantiasa begitu. Insya-Allah akhirnya kita sentiasa berusaha untuk menegakkan kebenaran dalam hidup kita dan sentiasa berusaha untuk menegakkan kebaikan dalam hidup kita tanpa kita merasa diri kita benar, tanpa kita merasa diri kita baik. Kerana merasa diri benar, merasa diri baik itu adalah satu ketakburan. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ustaz dan sudi bersama-sama untuk kali ini. Dan juga kita telah pun selesai bersama dalam Syariat Islam Tu Indah, yang mana telah pun disampaikan bersama oleh Ustaz Fahrul Mahjoid dengan tajuk takbur, yang takbur pasti lebur. Terima kasih juga kepada anda yang sudi mendengarkan waktu ini. InsyaAllah seperti biasa akan kita bersama lagi pada waktu siaran yang sama pada minggu hadapan, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum.